Hai semua, hari ini saya nak masak ayam tomato. Kita kisar dulu, ini tomato kita kisar dulu. 3 biji tomato kita kisar halus. Sudah kisar kita ketepikan. Selepas itu kita kisar bahan dia yang lain. Halia, bawang putih 5 ulas, bawang kuning 1 biji. Saya guna bawang kuning, orang boleh guna apa-apa bawang warna merah pun boleh. Ini buah gajus dan juga badam 9 biji masing-masing. Ini cili benggala 1 biji. Kita kisar ini semua. Kita kisar hingga halus. Sudah kisar halus, kita ketepikan. Selepas itu kita goreng ayam kita. Minyak sudah panas. Ayam yang sudah dicampur dengan serbuk kunyit, serbuk cili, sedikit garam. Kita goreng. Kita goreng separuh masak. Ayam sudah masak, kita ketepikan. Selepas itu kita masukkan rempah kayu kita. Masukkan juga bawang kuning biru. Masukkan daun pandan dan juga serai 2 batang. Masukkan juga daun salam. Kita tumis rempah sehingga berbau harum. Lepas itu kita masukkan bahan kisar. Kita tumis sehingga dia masak pecah minyak dan garing. Selepas mendidih, kita masukkan cili, serbuk cili. Letakkan 1 sudu, 2 sudu, 3 sudu. Orang boleh guna cili kisar. Dan juga letakkan tomato yang kita sudah kisar halus. Ini bahan semua kita tumis sampai betul-betul masak, betul-betul dah garing, sampai semua rapi. Masukkan juga 1 sudu tomato puri. Kita masak semua bahan ni sampai dia betul-betul masak pecah minyak. Selepas kita punya bahan kuah sudah pekat, sudah pecah minyak, kita masukkan ayam. Masukkan juga sos cili dan sos tiram. Masukkan juga garam, serbuk perasa dan juga serbuk daun kari. Saus dan sebati. Rasakan dia punya garam semua secukup rasa. Kita akan biarkan sehingga dia betul-betul masak, dicampur. Kita biar dia beberapa minit. Lepas itu bolehlah dihidangkan. Saya lupa nak letak sedikit susu segar. Sikit saja.
Jadi saya sudah lupa. Sudah letak sedikit susu. Kasi dia adalah sedikit rasa-rasa lemak deh. Dia rasa dia balance. Kita biarkan sekejap. Biar dia betul-betul masak, pecah minyak. Lepas itu dah siap lah masakan kita. Ini dia ayam masak tomato kita sudah siap. Kalau kamu orang nak pedas, boleh lebihkan dia punya serbuk ciri, ataupun you orang boleh guna ciri kisal. Kalau you orang nak manis, boleh letak gula. Saya tak letak gula sebab dalam ni saya sudah letak sos ciri, sos tiram, bawang busal yang kuning tu, tomato, itu semua dah manis dah cukup manis. Tapi terpulanglah, kamu orang nak manis, nak letak gula, boleh, silakan. Tak ada masalah. Sudah siap. Terima kasih.